A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak jumpa lagi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahu aliyul azim. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang dikasihi lagi dihormati Datuk Ibrahim Jaya, anak andanya Tuan Haji Aboy. Dia suruh saya ikut apa dia sebut lah kan? Ya. Mana dia? Itu juga kepada Tuan Imam, Imam 1, Imam 2 Tonggak Masjid, Tuan Bilal berserta dengan barisan Hulu Balang Jawatankuasa Masjid Karya Hulu Bendul, berjuang sejak sekian lama bagi memastikan syiar Islam terus bertapak, yang masjid ini menjadi hati kepada karya ini. Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini, tak kiralah Tok Ketua, Tok Adat, Ketua-Ketua Lorong kau ada, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita telah pun bersiaran secara langsung di Masjid Karya Hulu Bandung. Tak bohong ni dah, ni telefon ni live ni. Mesej kat saudara suruh buka Syamsul Amri Ismail Official, boleh tengok live. Jadi tak ada sabab dah tak dengar majlis ilmu. Kat dalam Facebook dia boleh tengok live. Awak angkat tangan. Kan? Jadi alhamdulillah pada malam ini kita memilih untuk berada di dalam majlis ilmu, yang mana pada malam ini kita mengadakan satu majlis mengenang dan mengingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana majlis ini kita adakan bagi menzahirkan rasa syukur kita kerana dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang dulu-dulu bermohon, pernah bermohon, para anbiya dan mursalin pun mohon pada Allah supaya mereka dapat jadi umat Nabi Muhammad, tapi tak dapat. Kita tak minta tapi dapat. Maka sebab itu kena syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita ruang dan peluang untuk menjadi sebahagian daripada seramai-ramai umat Nabi. Dan dalam menzahirkan perasaan kita, maka kesimpulan ni nanti saya akan ceritakan mengapa, bagaimana dan apakah kesannya. Itu kesimpulan. Jarang pencamah beritahu kesimpulan memula, jadi saya beritahu. Tapi belum habis dah, lambat nak sampai ke kesimpulan ni, lambat. Sebab tak kalau makanan dah tersedia makruh ceramah lama. Ada kan? Kan? Jadi jangan risau lah kan. Ceramah tak lama dah. Agak-agak dah hilang kaki kan, tu berhentilah. Yang saya ceramah tak lama, saya ingat kat kampung apa tu, yang masuk yang ada pintu gerbang tu, kampung apa? Yang kita apa? Oh ya. Ya. Ya bukan. Alah, yang masuk kat simpang tu, Allahu Akbar. Yang suara kecil tu. Ha? Ya bukan kampung Gadang, tapi ni tu dia belakang. Gemeti. Gemeti. Dia pandai.
Dia bagi saya berselok, kajap habis ceramah tu. Dengan sel-sel hilang kaki kan. So kajap ceramah. Jadi insya-Allah bila kita adakan majlis pada malam ini, ada 4 nilai yang paling penting kita buat majlis malam ni. Sebab ada orang tanya, kita kena jawab tu, orang cakap apa benda malut-malut ni tak payah dah tu. Dan banyak kebaikan ni kita mengenang. Salah satu saya dah sebut awal tadi adalah kita nak menzahirkan rasa syukur kita kepada Nabi. Itu sebab kita buat sambutan ni. Salah dalam kita tadi mulakan dengan baik, yang mana semua berdiri berselawat ke atas Nabi. Berselawat ke atas Nabi. Lain macam ni. Sajuk ada, pan biasa ada. Pajak ni sampai TO ni. Jadi makna menzahirkan kesyukuran kita dan kita berselawat tadi. Kan? Dengan macam-macam alunan tadi. Ada yang miming pun ada. Sebab tak terdaya. Dia orang gerak mulut ni lah. Ngah tadi nampak kan. Tapi jangan risau, semua kira. Nilai yang baik, ada 4 nilai baik kita buat malam ni. Nilai yang pertama namanya nilai spiritual, nilai kerohanian dalam diri kita, yang mana dalam hati kita diajak supaya mengingat Allah dan juga mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita dan mengenang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Nilai yang kedua adalah nilai moral, yakni akhlak Nabi yang kita nak tonjolkan malam ni. Mudah-mudahan tersambung dalam hati kita, melekat tahu, tinggal nak amal ya. Sebab tiap-tiap tahun dengan ceramah maulud, tapi kelakuan kadang-kadang macam tu ya. Perangai yang puas batu, macam-macam ustaz datang, kira macam-macam dukun jemput lah macam tu, tak tahu, tak rasi dah dah. Malam ni dia try dukun kampung betul. Kan? Dukun kampung dia kan. Mudah-mudahan dengan cara yang paling senang saya beritahu malam ni. Maknanya akhlak Nabi, akhlak yang terbaik. Saya sebutkan, saya baca awal tadi, uswatun hasanah Nabi kita, contoh ikutan terbaik. Mudah-mudahan dapat kita ikut yang baik-baik. Dan akhirnya kita tengok Nabi ajar kita semua benda baik, Nabi tak ajar kita benda tak elok. Jadi makna kalau tak elok tu memang tak ikut Nabi. Makna dalam kehidupan kita lepas ni tengok dan buat ni lah. Nabi macam mana? Buat macam mana? Kalau Nabi macam mana Kalau macam mana Nabi macam mana contoh lah fikir. Sebab hidup tak lama. Dalam fikir Nabi macam mana dah mati. Macam tu je. Sebab hidup tak panjang. Itu nilai yang kedua, nilai spiritual dan kerohanian. Nilai yang ketiga, nilai sosial. Malam ni tak kira siapa, ada datuk, ada tuan, ada encik, ada tok penghulu, semua datang, tak kira siapa. Dan kita campur satu dengan yang lain. Yang itu juga Nabi suka, Nabi gambar. Tak ada kira dah. Ada yang duduk berselok, ada duduk kat kursi, ada menyandar kat tiang. Untunglah kata. Dia dah dapat tiang tu dulu. Tu tempat dan mesa tu kan. Contohlah kan. Makna tak kira siapa, tak kira siapa. Datuk pun duduk steady tu bak tak? Kan? Iya, tak ada hal. Ada yang duduk dekat dengan air, contoh. Pun untung nasib lah orang kata malam ni kan. Allah Ta'ala dah tulis tu. Puan dengan ngesot-ngesot dekat dengan air. Agak-agak hari kan capai. Kan? Tu nilai yang ketiga. Nilai yang keempat, nilai kesatuan. Kita bersatu sesama kita disebabkan satu nama, iaitu namanya Islam, dan kita membesarkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat nilai mustahak. Itu sebab yang kita buat majlis tu. Jadi betulkan setting kita, bukannya sebab benda-benda lain. Dan buat ni biar orang nampak betapa handa kita tu. Kan dalam ramai-ramai orang ada yang dapat panggil dia tu. Contoh kan, bukan itu dah. Itu yang jadi huru-hara tu. Ada satu tempat tu, dia mesyuarat. Fungsi tu cakap, okey, kita panggil Samsul debat, siapa uruskan? Ya, uruskan. Orang yang uruskan, yang orang ni ada diam, dia pun telefon. Dia boleh tak datang. Kita ingat dua tempat berbeza dah bergaduh. Orang cakap ni, sudah dia bagi satu tarikh, dia bagi satu tarikh. Wah, dua tempat yang sama. Nampak tak? Kan dua go. Jadi alhamdulillah malam ni kat sini tak jadi macam tu. Jadi saya sebut tadi, Nabi ini contoh ikutan terbaik. Bila kata contoh ikutan terbaik, tadi tu sebab kita selawat. Dalam selawat tu sebut kisah-kisah Nabi. Kan? Macam-macamnya ni selawat.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sadar sikit, ya Nabi salamun alaik. Menitih air mata. Ada tu pula ngawiti engson iki syiiran selawat Jawa. Faham tak tu? Saya pun tak faham tu, tapi saya baca lah kan. Tu ada lirik tu, ada lirik orang perempuan lagi galak pula berandai. Cik tengok, selawat berandai, selawat berandai, kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang muda baik tu. Kalau tuan la ilaha illallah kan, itulah lebih kuat kan. Itu pun bagus sambil selawat nasihat kat budak. Selawat nasihat kat budak. Heran tak kita, dalam kita selawat, budak tu walaupun pitching lari grup tu, tak terjaga budak tu dah lalap kan, lalap budak dalam buai tu kan. Kita berandai memang tak tinggal tu nak kan. Asal ada anak mulalah berandai kan. Iya, marin lah berandai, ingat ni potong gula lempak pun robot je nak tak dalam poket. Sekarang pun duit tidak, kalau ada RM2 banyak tu kan. Marin dapat gula manis yang tengah-tengah ada garam tu, sadap panas tu kan. Gula apa tak nama tu kan. Iya, lirik itu menyebabkan kita pun boleh meniti air mata kan. Iya, tatkala engkau jatuhlah ke lantai, dengan segera bidan pun mencapai. Sudah dimandikan, lalulah dipakai, tinggallah ibumu lemah dan lenglai. Siapa nama dah beranak tak teraya dah habis dah. Betul apa? Sudah dimandikan, lalulah diqamat, mintalah doa supaya selamat di atas dunia, beramal ibadat supaya selamat dunia akhirat. Budak tu diam, makna faham. Orang tua yang dengar faham pun tak ikut itu. Kadang-kadang bukan orang sini lah, tempat lain. Lepas itu ada lagi, setelah kamu sudahlah ada, siang dan malam ibumu terjaga, sedikit pun tidak baring seketika, makan dan minum tiada terasa. Susah, azab amak tu membela anak. Makan pun tak rasa, minum pun tak rasa. Usahlah. Bagi pengajaran panjang ni tu kan, seberandui sudah berandui. Yang mana lah baby kan. Jadi macam itulah selawat. Kita selang-selikan dengan selawat. Betul tak? Kita selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Sebab Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu, dia akan selalu menyebut-nyebut. Tu sebab kita sebut, kita selawat, tanda kita sayang dengan Nabi kita. Jangan malih-malih buat selawat ni, sebab akhirnya nanti kita tahu, oh ya Allah, kenapalah aku tak selawat banyak dulu. Sebab nak tunjukkan kita macam mana kita nak syafaat Nabi, tapi apa suruh kita nak tunjukkan Nabi yang kita ni betul-betul nak syafaat Nabi. Kenalah tunjuk kita sayang kat dia. Tanyalah salah satu cara nak tunjuk sayang kat dia, kita selawat. Pemalih selawat tak. Kadang-kadang orang perempuan selawat tanpa terperanjatnya. Terperanjat lelaki balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebila balik. Dapat sekotul itu. Kalau tak terperanjat, tak ada lah dah. Kan? Tak selawat banyak-banyak.
Kita kalau suka satu, kita kalau sabut-sabut, selalu sabut-sabut. Oh, Fatimah, suka dekat Fatimah tu. Kan? Siti Haidah, suka kat Siti Haidah. Isabella, saya tak nyanyi dah, saya sabut je. Suka dekat perempuan-perempuan tu. Gaya ada tak? Tak ada dah kan? Tak ada lagu tu. Belum ada juga lagu tu. Contohlah kan. Jadi makna kata suka tu kita sabut-sabut. Memang sabut tu juga melambangkan tanda kita. Salah satu tanda syukur. Sebab pernah satu ketika Nabi lapar. Satu tengah hari tu lebih kurang lah, Nabi jalan-jalan. Panih masa tu Nabi jalan. Lapar lah. Tersampak dengan Abu Bakar, Saidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ke manakah gerangan kau? Kau nak ke mana? Wahai Muhammad, aku lapar. Lah, sama lah kita. Jalan berdua ni. Jalan-jalan tersampak pula dengan Saidina Umar. Lah, Umar kau ke mana? Dan lapar. Lah, sama kita lapar. Maka 3 pemimpin hebat ni berjalan. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum. Keluarlah Abu Ayyub. Terperanjat dia, apakah gerangan 3 pemimpin hebat yang datang ke rumah aku ini? Sesungguhnya kami datang, kami lapar. Ada tak makanan di rumah kau? Maka aku dah tuang. Nak kena tunjuk. Maka Nabi kata, Alhamdulillah. Jadilah Nabi pun makan buah tamar sebiji. Sebab Abu Ayyub kata yang ada cuma buah tamar dan air kosong. Nabi kata Alhamdulillah. Jadilah walaupun sikit sekecil-kecil nikmat tu. Dan lapar lah, time bulan puasa, kita lapar betul, letak air depannya, sajuk je. Masa tu tak sajuk pun terbayang orang. Kan? Jadi makna syukur tu mustahak. Masa tu lah kita tahu kenapa lama kita tak minum banyak-banyak. Macam tu lah kira. Jadi Nabi pun makan buah tamar sebiji, Nabi minum. Lepas tu Nabi sebut Alhamdulillah. Dan Nabi sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat Tuhanmu sabut. Sabut. Tu sebab kena sebut Alhamdulillah, syukur. Malam ni datang mauludnya. Tak kira lah apa sebab Sebab pertama yang datang adalah sebab dia nak dapat ilmu malam ni. Sebab kedua orang datang sebab nak tengok siapa penceramah. Tapi tu tak ramai benar. Tapi yang paling ramai sebab yang ketiga. Lepas ceramah ni apa makan ni? Macam tu kan. Tak masuklah yang bercakap ni. Tak ada lah. Jadi makna kata Nabi sabut. Jadi kita salah satu tanda kita kena sabut. Malahan nama Nabi disebut sebelum Nabi lahir lagi. Nabi Musa ketika berbual dengan Allah, Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan ku masukkan dia ke dalam api neraka. Maka Nabi Musa ni tertanya, siapa Ahmad ni? Qasanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di langit nama glamour Ahmad, di bumi, di dunia namanya Muhammad. Jadi siapa nama Ahmad, baik panggil elok. Jangan ditambah-tambah hujung tu, Ahmad kelapa, Ahmad bunti, macam-macam keluar. Ahmad lah, Ahmad sebut. Ni nak bagi petua ni. Kalau nak marah anak, kadang anak dogi kan, senang ni, marah anak sebut nama penuh siapa suruh lagi nama apa panjang? Ahmad Irham Zulkifli Ahmad bin Muhammad. Mak panjang lah, itu panjang mana kan? Panggil nama penuh biar roh itu pun terberhentilah nak dengar apa benda mak cakap. Contoh faham? Nama pun aku nanti tanya imam, tanya pejabat mufti kau, tanya kan, tanya Tok Mufti tu, hantar mesej tu, kalau bagi namanya elok tak, tanya kan, biar ada makna. Kita gabung nama kita bang, nama abang Yahya, nama saya Mahni, nama anak kita Yamaha je. Itu nama Jepun. Bukan, tak ada makna itu dah. Dan motosikal maksud itu. Beda kan. Jadi Nabi kita dah disebut nama tu sebab kita selalu sebut nama Nabi. Tanda sayang kita kepada Nabi, tanda syukur kita jadi umat Nabi. Kan? Kalau kita tengok Nabi ni sayang kat kita. Sayang waktu-waktu.
Malahan Nabi ni punya codik, dia minta dengan Allah, ya Allah janganlah bagi umat aku ni umur panjang-panjang. Sebab Nabi kena kita, kalau panjang umur kita akan panjang cita-cita. Jadi kalau panjang pun umur kita, biasa tak ada pecah rekod sampai di waktu tu. 150 tu kira ajaib lah, mungkin salah kira lah kan. Yang banyak umur 60 ke 80 tu ramai. Yang tu lah garisan penamat biasa. Jadi makna Nabi bagi hint kat kita supaya kita boleh agak-agak. Kalau umur kita macam umat Nabi Nuh 900 lebih tahun, kita mungkin tak boleh agak bila mati ni. Yang ni boleh agak lah. Kalau umur dah 70 tu makna Allah Ta'ala dah bagi can kat kita tu. Apa ni nak kerja pergi masjid, dia masjid balik, ulang alik, meninggal dalam perjalanan, mudah-mudahan tak dalam perjalanan, meninggal dalam masjid. Hole in one tu, mango tu pantai sekali tu masuk lubang. Jadi kita sekali pergi masjid, meninggal kat masjid. Handa contohlah kira maksud cita-cita kita biarlah meninggal kita, kan kita doa. Imam doa ni, Allah makhtim alaina bi husni khatimah, biar kita ada pengakhiran yang baik. Kan? Itu sebab amal yang baik kita buat. Dah agak-agak umur tak panjang, apa boleh nak buat perangai tak senereh ni? Ada yang cakap tak menureh kan? Ikutlah belah daerah mana nak sebut. Tapi mana tak semanggah ke apa, tak kira lah, tinggalkan mana-mana tak elok. Sebab Nabi tak ajar. Jadi dalam pada itu kita selawat banyak-banyak pada Nabi, kita ikut akhlak Nabi. Itu sebabnya Nabi tak bagi kita, minta supaya umur kita jangan panjang-panjang. Sebab apa? Dia tahu kita panjang cita-cita. Malahan Nabi kata, anak Adam ni kalau bagilah 2 lembah ameh, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab jangan umur panjang mana. Cukuplah tu. Alangkan umur 70 pun dah memongkok lah. Kalau 100 menyarap kan, kena berseret bawa ke masjid lah, agak lah kan. Jadi elok lah tu kan. Dan kita dalam pada tu tak kisahlah, jangan risau. Ikut terdaya kita pagi-pagi semayang, ikut terdaya kita. Jangan sosagan lah, saya ni semayang boleh kat masjid tapi sogan bonus, semayang tekusi. Jangan sosagan. Kita ibadah ni, kita ibadah kerana Allah. Jangan sah kira manusia ke kanan. Peduli lah, ni kerana Allah. Ingat tu. Saya bagi semangat ni, semayang kita ibadah ni kerana Allah. Allah lah fokus kita ni, bukan lain dah. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, riak. Dan barang siapa yang beribadah tidak beribadah kerana manusia, syirik. Kena faham maksud sini, kan jadi kontroversi kan. Maksud kita kalau sembahyang kerana orang nunjuk-nunjuk, memang riak. Tapi kalau kita tidak sembahyang, yang tak naklah sembahyang kan, apa pula khabar orang dan belagak, makna ada yang lagi besar daripada Allah menyebabkan kita tak pergi sembahyang. Tu sebab pedulikan orang, kita sembahyang lillahi ta'ala. Jadi bila dah minta umur tak panjang, ibadahlah banyak-banyak. Kerja 3 perkara dalam hidup. Pertama, hidayah, supaya kita boleh beza benda baik dan benda buruk. Kedua, kerja maghfirah, keampunan daripada Allah. Dan yang ketiga, kerja rahmat, iaitu supaya kita dapat masuk syurga mudah-mudahan. Dan rahmat ini nak dapat satu jalan iaitu jalan ibadah kepada Allah. Tak ada jalan lain dah. Jadi kita hari ini menzahirkan kasih sayang kita kepada Nabi, kita berselawat banyak-banyak. Dan bila selawat banyak-banyak, Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak selawat kepada aku. Selawat banyak-banyak. Nabi dah beritahu tu selawat. Pernah sampai zaman Nabi, ada seorang lelaki bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia bila bermimpi bertemu dengan Nabi, dia pandang Nabi, dia nampak Nabi berpaling. Kenapa Rasulullah? Kau marah ke? Tak. Nabi jawab dalam tu, sesungguhnya aku tak kenal engkau. Kenapa kau tak kenal aku? Aku ni umat kau ya Rasulullah. Bukankah alim ulama, guru-guru menyatakan bahawa kau lebih kenal umatmu lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka Nabi jawab, memang betul kata mereka,
tetapi aku tak kenal akan engkau, kerana engkau tak pernah berselawat kepada aku. Terperanjat dia, terjaga daripada tidur, menangis. Lepas dia terbangun, menangis itu, baru dia sadar dia tak pernah selawat pada Nabi. Dan mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Sambil menangis dia selawat tu 100 kali, 100 kali, 100 kali. Selang beberapa minggu, dia bertemu sekali lagi dia dalam mimpi dengan Nabi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Kita ni bila kita menzahirkan selawat ni kan, selawat, dan kita ingat Nabi banyak-banyak. Kena ingat, selawat pada Nabi, insya-Allah Allah dan malaikat pula selawat kepada kita. Sebab Nabi ni, keistimewaan Nabi, Nabi adalah kekasih Allah. Jadi kita ni dah tahu Nabi kekasih Allah, kita kena buat sesuatu supaya kita ni diiktiraf jadi umat Nabi. Kalau kita kata kita sayang Nabi, tunjuklah. Macam orang lah, budak-budak muda sekarang, kalau dia suka artis tu, poster loket kat rumah. Kalau mulut itu bersiul, kau menyanyi, kau lagu-lagu artis tu lah sebut dah. Tak ada benda lain zikir dah kat mulut itu. Tapi kita khabar bila tanya sayang Nabi, tapi sunnah Nabi pun kita tak buat. Dan tak biasa, dan tak biasa. Siapa suruh tak biasa? Biasakanlah. Dan tak biasa makan buah kurma ni bulan puasa boleh, tapi bulan lain tak dapat tau. Bila sebut tak dapat dah, tu yang bahaya. Tolonglah kat Nabi sampai hati kau cakap macam tu. Tu yang bila akhirat macam mana kita nak berangan-angan nak dapat syafaat Nabi, dengan tahap sunnah Nabi yang macam tu pun kita tak boleh buat. Kan? Tu sebab kita selawat banyak-banyak. Dan Nabi sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Oh, anda ada orang Lubando ni bahasa Arab sebut bakhil, kedakut ada. Jadi tahu dah. Nabi sebut al-bakhil allazi zukirtu innahu falam yusalli alaihi. Orang paling kedakut bila sebut nama aku dia tak selawat. Bukan kedakut tak bagi duit dah, tapi tak sebut, tak selawat bila sebut nama Nabi tu pun kedakut. Jangan kedakut. Jadi kalau nak elakkan kedakut, daripada tunggu ustaz sebut Nabi Muhammad sallallahu, daripada tu selawat banyak kat rumah. Dalam perjalanan selawat, nak start motor selawat, pakai baju selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bang, di mana bang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi surau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tanda ingat Nabi. Kita nampak macam lekeh benda tu, tapi itulah nak menyelamatkan kita. Tanda kita cinta Allah, kita cinta Quran. Tanda cinta Allah dan cinta Quran, kita cinta Nabi kita. Tanda cinta Nabi kita, kita cinta amal sunnah. Tanda kita cinta amal sunnah tu tanda kita cinta akhirat. Tanda cinta akhirat, kita benci dunia, melainkan dunia itu kita hanya minta ambil sekadaran untuk dijadikan bekal bawa ke akhirat. Laju benar ke? Dan saja laju tu biar tak dapat tangkap. Payah banyak kan. Dah banyak kali dah ulang ke ustaz sebelum ni pun. Jadi makna kita hidupkan sunnah Nabi. Dan Nabi suruh hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut macam mana? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku, maka disayangkan aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Bila Nabi sebut faman ahya bisunnati, hidupkan satu sunnahku, Nabi bukan cakap siapa yang hidupkan semua sunnahku. Pilihlah. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tu ayat kita selalu sebut tu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Habis satu bola pun tak buat. Benda paling senang mental. Tu tak mental, mental darah tu. Tak ada keluar kan. Buah tamar makan, itu sunnah Nabi paling senang. Buah tamar. Bali kek rumah orang Islam kena ada macam mana kek rumah Nabi. Rumah Nabi dua benda tu memang ada. Pertama buah tamar, kedua madu. Faham perempuan? Saya tanya faham tak? Nampak macam ngantuk tu. Saya tanya faham tak? Alhamdulillah.
Buah tamar dengan madu makan. Madu dapat sesudu makan. Sebab niatkan sunnah Nabi. Makan buah tamar, makanlah dengan bilangan ganjil. Malahan Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Bukanlah buah tamar 7 biji kata nak kurui. Wah, pocok-pocok susah kau main ceng-ceng. Balik tu balon mihun sepinggan. Macam mana nak kurui? Beliau jogging, ponek singgah kedai tu makan tu canai. 2 kopeng lah tu. Ayo, macam mana? Makanlah buah tamar, dah tentu makanan sehat. Ya. Saya dah tanya dah anak-anak murid saya yang ambil food science tu. Dia kata, bang, kalau nak kuih kan paling senang sekali buang ampek warna putih tu. Ya, buang ampek warna putih. Pertama, nasi, gula, susu, tepung. Dalam ompek-ompek itu paling payah nasi. Tapi nasi tu dia 2 minggu je. Kalau kita boleh tahan 2 minggu tak makan nasi, memang doreh turun molek badan. Nah, 2 minggu pun dah nampak memang boleh. Tapi lepas 2 minggu kita dah biasa dah. Badan kita akan dapat sindrom rajin, ringan je, betul? Tapi lepas 2 minggu tu kalau kita usik nasi balik semula, badan kita lagi naik daripada sebelum ni. Alhamdulillah, saya dah mula dah start daripada malam tadi. Lepas saya makan nasi malam tadi, saya dah hazam dah, saya nak buat. Tapi kalau kejap lagi hidang kan, saya talur lah kan. Tak ada hal tu dah kan. Jadi makna kata, tapi tak ada masalah. Kita niat kita, lillahi ta'ala. Kenapa kau nak kuihkan badan ni, buat apa? Biar badan dia ni ringan. Sebab dia nak beribadah kepada Allah. Macam tu tak apa. Kenapa kau nak kuih badan? Biar satu kampung tahu Adan ni slim. Ilah Allah. Tidak semesti slim ni baik. Cuba tengok yang naik motor tu ni. Ada yang halus, ada yang lebar. Laki agama yang lebar, kau cukup, biarlah kau macam ni lebar. Sadap dan malu kau. Contoh. Kau halus macam tiang, apa? Macam tiang ni. Contoh kan. Jadi makna tak salah fikir. Jadi makna kita niat nak kuihkan badan, nak ringankan sikit supaya mudah nak ibadah. Makan buah tamar salah satu sunnah. Kurma yang paling baik nak ikut Nabi betul kurma ajwa. Kau selalu makan beri botak kepala tu. Bukan sebab dia rasa dah, sebab dia rogoi mahal. Tak apalah, yang penting buah tamar. Niat nak ikut sunnah Nabi. Minum air masak pun sunnah Nabi. Dan minum air masak ni sebab Nabi gemar minum. Mudah-mudahan dan dapat pahala sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun tak boleh sebab dia minum tapi lupa niat. Lupa letak dalam hati dia minum ni sebab apa? Nampak tak? Apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Zikir. Apa lagi? Zikir apa? Astaghfirullah. Itu antara 7 sunnah terbesar Nabi buat. Istighfar banyak-banyak. Nabi pernah satu malam Nabi masuk dalam bilik Nabi dah nak tidur dah dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian dia kata, wahai isteriku, bolehkah aku nak bersalat, bangun bersalat? Kemudian sesungguhnya aku lebih suka kau bersama dengan aku, tetapi pergilah kau wahai suamiku. Makna memang kalau ikutkan dia suka Nabi tidur dengan dia. Tak sebab Nabi nak beribadah, pergilah kau. Nabi kata, apa ni Aisyah kata dekat Nabi. So bagi Rasul ambillah wuduk. Masa ambil wuduk tu Nabi menangis-nangis. Menangis-nangis Nabi ambil wuduk. Kemudian Nabi salat. Menangis-nangis Nabi. Setiap perbuatan Nabi itu Allahu Akbar menangis. Nabi rukuk menangis. Nabi bangun menangis. Nabi sujud menangis. Sampai sudah Nabi menangis. Akhirnya Aisyah tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Sesungguhnya dia kata, aku menangislah mengenangkan aku diriku ini. Maka Aisyah kata, bukankah kau tidak berdosa? Tapi kenapa kau menangis? Sebab aku ini tidak berdosa lah, maka aku menangis. Tanda syukur aku kepada Allah SWT. Nabi, kita yang berdosa pun tak menangis. Sebut dengan aku boleh sesenyum lagi. Ya, kita tengoklah ramai senyum. Saya sebut dengan aku tadi senyum. Dulu
Bila Nabi masuk, Nabi balik, Nabi cerita kat isteri, sesungguhnya aku tengok di dalam neraka seramai-ramai seramai-ramai orang perempuan dalam neraka. Punya takut dengan tu, langsung tukar topik. Isteri Nabi langsung tanya, ya Rasulullah, perempuan yang manakah yang pertama sekali masuk dalam syurga? Maka Nabi jawab, tak adalah perempuan lain dah, nama Imtiah teh. Teh. Dia kena Imtiah ni, tak apalah, katalah Leha, bukan nama sebenar. Payah warna kan, sebut kan, bakaut apa kan. Dia kena, maka dia pergi rumah ni. Sebab dia heran, dia isteri Nabi tapi dia tak dapat masuk dulu. Apa cer? Dia pun pergilah tinggal ke rumah kawan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh aku masuk? Maaf, tak boleh masuk sebab aku belum minta izin pada suami aku lagi. Main-main. Isteri Nabi pun dia tak bagi masuk sebab dia belum minta izin suami dia. Kita macam mana? Weh, telefon. Weh, laki dia tak ada. Dorang datang, bawa segala katalog yang ada. Lagi dipanggil. Kecuali orang di Bandung, tempat lain ni, tempat lain. Jadi tu pertama. Jadi dia tak payah pula, besok tu barulah isteri Nabi datang balik. Boleh aku masuk? Sesungguhnya hari ni kau boleh masuk sebab aku dah minta izin dengan suami aku. Dia pun duduk, dia pun tinggal tengok apa kau jual dekat rumah. Pertama dia masak. Waktu nak masak, dia ambil kain tu, diikat rambut tu sebab takut rambut jatuh dalam makanan. Dia kata kenapa pula tu? Oh, takut rambut jatuh dalam makanan. Kita macam mana? Macam mana kambang kodamon lain? Macam tu lah kambang kita tak masak. Kadang-kadang laki keluar atas bilik, ya Allah, abang ingat lembaga mana lah tadi, tempat tu. Kek luar, kemen lawa, cecenia tudung, cecenia. Ada lah sini, selempang sini. Bulu saya macam lampu chandelier macam tu lah, tergantung. Selambak, ada yang bulu tu adalah rantai tarik sini. Tariklah sini satu, ada yang dua sini, yang sajin tu tiga. Juga. Dua lah kan kira. Aduh, hai. Tapi ke rumah fail. Sedangkan apa lelaki tu kena lawa. Kan? Dia ikat rambut, takut rambut jatuh dalam makanan. Bila dah habis masak, dia susun makanan-makanan tu, diletak kayu sebatang. Maka si Nabi tanya, kenapa lah kalau kau tak kayu ni, laki kau makan kayu kau? Tak. Nanti kalau dia balik, kalau dia makan, nanti kalau tak sadap, ni lah rotan yang akan gunakan untuk rotan aku. Tapi jangan buat, ini pelambangannya. Maksud itu suami berhak tahu masakan kita. Jangan berbangi. Jangan kalau balik kan buat letak kayu. Dah lama dan tunggu saat ni. Aduh, puas batu dia nahan dah kan. Sedang elok kalau tak kayu ni. Maksud suami boleh tangguh. Kadang-kadang kita ni bila suami tangguh, kita marah. Orang perempuan cuma sabar sikit. 2 minggu lepas saya dengar berita radio, kadar penderaan suami, isteri dari suami meningkat 20%. Saya tak pasti ke Ulu Bandar berapa ramai. Jangan garang dengan lelaki ni. Kan? Jadi bila suami tangguh, suami pula tangguh, biarlah berhemah. Janganlah tu cakap, apalah tahu mana kau masak ni, la ilaha illallah. Jangan macam tu cakap. Ya, hari ni kan masakan sayang ni kan, agak-agak abang lah. Mungkin tadi waktu perjalanan ada tak terlanggar garam. Tak terbalik garam ni nampak lah abang masih banyak kau. Macam tu biar ada tangguh. Ni puas lelaki tu nyusun lah. Bukan apa dia tak berani, sebab bini tu orang kuat, wanita masajid. Contoh lah kan, contoh. Siapa tak nama Maimunah, macam tu lah lebih kurang dia lah. Lebih kurang macam tu lah nama, bukan nama sebenar. Jadi suami pun tahu, tak adalah cenia makanan kau masak ni okey. Macam nampak ni nak susun ayat tu. Kau masak ni okey, cuma yalah kan, cuma apa? La ilaha illallah.
Cuma ni lah macam masin sikit lah. Nak sadap masak lah sendiri. Ya. Ya, suami kita tahu, kita tahulah. Kadang-kadang lidah tak sama. Kan? Orang ni kadang lidah tak kuat masin. Yang ni pula lidah pula dah tak boleh padeh. Macam lah. Kan? Tu kedua. Dia masak tu kan, dia letak kayu. Lepas tu, dia komeh rumah. Beriau komeh rumah. Isteri Nabi tanya, kenapa kau komeh rumah ni? Kau bukan ramai benar dalam rumah ni. Kenapa komeh rumah? Dia kata, takut nanti suami aku balik berjalan beriring dengan sahabat-sahabat dia. Sahabat itu nampak dalam rumah bersepah, jatuh maruah suami aku. Itu sebab komeh rumah. Bukan sebab nak menunjuk-nunjuk perabot IKEA dah. IKEA, Cavenzi, Lorenzo. Tak kira lah. Perabot apa pun lah, tak kira lah. Bukan nak nunjuk-nunjuk, tapi komeh tu nak jaga maruah suami. Tak ada lah orang tu mumpik. Macam tu benar rumah kau. Ni rumah kau zoo. Semua lah tu. Kan? Jadi kita nak lepek pala. Senang-senang lepek pala. Jaga maruah suami. Lepas tu tiba kelang kabut ni. Masuk dalam bilik bersiap dia. Macam ni lah agak berbadak lah agak macam tu lah bersiap berhias lah dia. Keluar berlari dia sampai depan rumah tu. Dia tarik kain nampak pohon. Kau pahala tu. Kau jap ni laki dan balik. Biar dia balikkan dia goram tengok dan. Tapi jangan buat. Ni contoh pelambangan mana pakai elok-elok untuk suami ni. Kalau kita angkat kain nampak pohon, jiran tengok dulu. Tapi dah tua-tua, tak ada siapa nak tengok nak muntah. Maksud itu kita biarlah sadap pandangan mata suami kita. Faham tak? Sadap pandangan mata suami kita. Jadi makna bias senang ada pek pala. Kan Nabi sebut orang perempuan paling senang masuk syurga. Nabi kata kalau orang perempuan tu boleh berompek perkara. Nombor 1, bersolat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga maruah diri dan maruah suaminya, dan yang keempat, taat kepada suami. Maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu pilihan hati kamu. Macam tu. Tak nak kau orang perempuan tak nak kau masuk syurga. Kalau nak paling senang taat perintah suami. Faham? Eden nak niat baik bang, sebelum abang minta saya setuju. Macam tu lah. Mencakap yang mana saya nak sign, cakap. Tak, Pak, suami minta izin pakai nama untuk beli kereta. Jangan salah sangka dia gambar betul lah. Kan? Nampak? Taat bang, saya nak masuk syurga bang. Tak ada hal, abang cakap ya. Apa boleh abang nak? Kalau abang nak cakap tu orang, jangan nyuruh dengan saya, cakap. Mak langsung tak jadi lelaki. Lain macam lah kan semangat kan. Iyo kan. Contoh ya. Jadi mana kata kita ikut Nabi. Apakah sifat-sifat Nabi? Kita ni kalau tu saya cakap tadi, kita macam mana pun kita kena tengok mengapa, bagaimana kesan. Mengapa kita nak ikut Nabi? Sebab itulah jalan untuk sampai kepada Allah, masuk ke dalam syurga. Akhlak Nabi yang terbaik. Tu sebab kita ikut Nabi. Sunnah Nabi kita hidupkan. Tu sebab tanya balik diri kita setiap tahun dengan ceramah Maulid, balik daripada ceramah tu, apa sunnah yang kita hidupkan sampai hari ni? Apa sunnah yang kita hidupkan sampai hari ni? Tanya balik. Yang konsisten lah kita buat, biar ada sikit tapi berterusan. Apa dia? Istighfar buat tak? Nabi gambar istighfar. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang beristighfar, Nabi kata akan diberikan kelebihan. Pertama, kedukaan diganti dengan kegembiraan, dijauhkan daripada bala dan musibah, dan juga akan dikurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar banyak-banyak. Sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah, cara nak istighfar? Maka Nabi jawab, astaghfirullah. Senangnya Nabi ajar astaghfirullah. Kalau rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Nabi yang tak berdosa ni maksum, Nabi pun istighfar banyak. Kita yang dah tentu dosa banyak tak nak istighfar.
Kan? Termasuk yang bercakap ni, konon istighfar banyak. Saya bukan cakap kat tuan-tuan ni lah, cakap kat diri saya juga. Kita kena istighfar banyak. Astaghfirullah, 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 istighfar. Nabi suka apa lagi? Nabi